Guys, aku dah jumpa satu bag all-in-one untuk pocket aku. This is it. Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulin. Aku Jasmine bin Muhammad Zain. Hari ni aku akan review berkaitan dengan everyday bag lah, aku boleh kata, untuk your pocket. So, right now aku pakai bag ini. Brand dia adalah Telesin Bag to Enjoyable. Telesin ni daripada Shenzhen, China, dan dia banyak fokus dengan produk-produk berkaitan dengan telefon. Macam mana kau nak buat telefon kau in a professional setup. Selain daripada telefon, dia pun buat untuk pocket, untuk action cam. So, aku dapatkan this one, okay, dan selesai masalah aku. Aku boleh bawa everything yang aku needed untuk pergi shoot. Stripe ni boleh cabut, so aku boleh pegang macam ni, ataupun aku boleh pegang secara macam pouch bag, macam ni, aku boleh pegang macam ni. Okay, dan kebiasaannya memang aku akan pakai dengan this one lah, senang, aku slingkan je. Satu benda yang aku suka, yang sangat useful untuk aku adalah this one. Nampak simple je, tapi benda ni aku nak letak aku punya pen. So basically dia boleh laras. So aku pakai macam biasa lah, macam ni aku pakai. Okay, so apa-apa aku nak grab, aku akan something like this. Ambil, zip balik, ambil, letak, zip balik, dan buat kerja lah. So ni aku nak tengok, nak tunjuk dekat korang dia punya internal compartment. It's very huge, dan aku rasa dia, korang tengok lah, jom. Bila aku buka ni, okay, dia akan terbuka sederu-gedebu begitu. Kau boleh tengok betapa banyaknya barang aku ada kat dalam ni, dan aku siap boleh letak aku punya handle lagi. Letak macam tu je, dan dia akan lock macam tu. Dan is very helpful bila dia terbuka macam tu tau. So senang kau nak ambil barang lah. Dan aku tunjuk sikit dia punya practical bila aku slingkan dia. Okay, so bila aku slingkan dia kan, dia macam ni, dia terjadi begini. Dia terjadi begini. Dan untuk setup aku ni pula, aku letak aku punya pocket dekat sini. Jadi bila aku angkat dia dah ringan lah kat situ. Compared to this one, yang traditional punya kan, nampak dia agak tertutup, dan bila kau nak buka ni, nampak sebelah sini macam susah sikit nak buka. Nampak dia tak open enough lah bagi aku, macam susah nak mencari kan. Dan tengok comparison size dia tu. Boleh nak masuk semua, tak silap aku kan. Korang boleh paksa dia lah untuk masuk semua kat dalam ni, tapi nanti susah lah kau nak cari. Dia dekat dalam tu dia berlaga-laga tau. So bila kau nak ambil tu macam susah lah kan. Bila kat sini, ni besar gila, jadi tak perlu berebut. Even aku boleh masuk this one, you know, aku letak yang power bank tu kan, aku boleh masuk, aku boleh biar dia attach, biar dia charge kat situ, dan aku boleh masuk muat sizing dia muat. Okay, Telesin ada hantar aku juga power bank dia. Dia ada siap penutup lagi macam ni. Basically sama macam yang original, cuma dia punya size lah. Ini 950 mAh sahaja, dan ini adalah 5000 mAh. So tengok saiz pun korang nak nampak lah, dia boleh tahan korang punya shooting ni lagi lama. Okay guys, ini pemandangan daripada atas. Bila aku buka, gedebu macam tu. Dan apa yang biasanya aku letak kat dalam ni, okay, kat sini ada satu untuk letak pen. Aku memang suka untuk letak pen lah. Ada placement untuk letak pen. Lepas tu dekat sini korang boleh nampak dia ada banyak sizing of memory card yang korang boleh slot in je kat situ. Dan memang aku letak dekat belah part this one, dia very minimalist untuk aku grab ini je. Macam aku cakap, aku suka bila dia boleh attach sekali dengan battery pack. So sizing dia tu, korang dapatlah gambaran dia tu kan. So that aku boleh terus
and shoot, start shoot, terus sap. Aku suka shoot pakai handle, so that aku punya setup pun memang aku akan letak handle kat tepi ni lah, untuk more stability. So senang aku boleh pegang something like this. Aku pegang ni satu dan aku boleh control this one lah. Okay. Dan actually it's good untuk korang ada juga handle macam ni, siapa yang pakai pocket, sebab dia akan kurangkan kau punya device ni panas. Sebab bila kau pegang, aku tak tahu on the scientific dia, tapi bila pegang, device akan cepat panas. Aku tak tahu, mungkin sebab badan kita panas, jadi heat transfer tu dia tak apa orang kata, dia tak efficient lah. So basically ni setup aku, sebab tu aku selalu pakai. Dan aku letak mini tripod aku kat sebelah sini. Dan dekat dalam ni aku ada lampu yang aku akan always bawa, and in case tempat gelap ke apa ke, ada lampu standby. Dekat sini adalah adapter. Okay, ini adalah adapter dan mikrofon aku. Okay, kat sini. So dia terletak cantik kat situ. So kita boleh pergi kat sini. Ini aku letaklah beberapa lagi. Ada extra lampu, if needed. Aku ada extra lampu 2. Lepas tu aku standby satu quick accessory untuk aku adjust apa-apalah. And cuma yang ini lebih kepada dalam penggunaan aku untuk cache, Pocket 3 punya cache. Lepas tu aku bawa backup, okay, power bank, backup power pack untuk pocket. Dan sebelah sini, dekat belah tepi ni dia ada zip. So kat zip ni aku letak kabel dia lah untuk charge. Okay. Dan dekat sini korang nampak dia ada getah macam strip Ada getah kat sini. Dekat sini pun ada getah sebenarnya. So basically equipment kau akan terletak lah dekat tengah. Biasanya macam tu lah, dia terletak dekat tengah. So apa yang aku bawa ni adalah beberapa filter. Okay, daripada Telesin juga, brand daripada Telesin yang ni cantik. Boleh pakai untuk Pocket 3, Pocket 4 pun boleh pakai, tak ada masalah. Dan aku ada beberapa yang lain, cuma aku dah custom dia punya packaging ni lah, sebab aku nak senang aku nak bawa. Okay, yang bagusnya produk daripada Telesin ni, dia menggunakan magnet. Attachment menggunakan magnet. Jadi dia masuk je tup dan kita boleh tindih-tindihkan dia. So the first thing first, aku nak letak CPL. Aku tinggal nak letak je CPL, letak kat magnet. Ngam, sorry. So Pocket akan automatic balancekan dia punya gimbal ke atas ni. So yang ini, bayangkan dia punya produk kat sini ada pusing tau. Dia ada tempat pusing untuk dia punya intensity of CPL. Nampak? Nampak tu? Kau tengok tu? Nampak aku pusing? Nampak? Ada reflection cahaya kat situ dan dia buat tembus. Okay, CPL ni sangat sesuai kalau korang guna untuk shot-shot yang melibatkan cermin. Kau shoot kereta for example, kamera kau kat luar dan ada cermin, betul orang kat dalam. So kau boleh main dengan CPL tu untuk hilangkan reflection dan dia akan tembus nampak kat orang kat dalam. So tak nampaklah kamera. And kalau kau letak kamera kat sini, tak nampaklah kamera tu, ada reflection cermin. So bila main CPL, dia akan hilangkan dan kau boleh tembus nampak kat belah dalam. Okay, Black Mist ni dia 1.4 saja Black Mist. So aku dah pakai CPL kat sini, aku tinggal nak attach lagi satu dan dia terus jadi Black Mist lah. Okay, Black Mist ni susah sikit nak nampak kan. Bila dia ada mist, black kau akan kurang black. Kita tengok pada pakaian Anas warna hitam tu. Nampak tak? Apa tak beza dia? Pakaian Anas warna hitam. Nampak tak bila masuk? Dia ada mist sikit. Nampak kan? Okay, Black Mist ni biasanya orang kalau nak dapatkan cinematic, inilah cara dia yang paling mudah.
Kalau manually macam mana kalau kau smoke tempat tu. So bila kau smoke tempat tu, kau akan nampak lighting lah, terutamanya lighting tu akan berbeza sikit, dia punya pecah tu. Contoh kalau kau nak buat light ray kan, kau perlu letak smoke supaya nampak light tu. Dia ada light tu, ada medium untuk dia dinampakkan begitu, dan bila kita shoot dekat kamera, kita akan nampak benda tu. So ini adalah alternatif. Aku rasa efek dia takkan 100%, dia tetap akan ada perbezaan manual dengan pakai yang lens ni, filter. Tapi dia boleh imitate lah benda tu. Aku boleh katakan maybe dalam 70% accuracy Vario ND filter. So dia ada aku tak tahu dia ada berapa stop, tapi dekat sini dia tulis 1 sampai 5. So kita attach so dia akan gelap sikit lah. Nampak tak perbezaan dia tu? Ni macam burn sikit kat sini. Bila kita letak, dia just nice. Okay, so bila aku attachkan dia ni, aku boleh control. Sebabkan dia adalah Vario ND filter, pusing dia dekat sini. Makin gelap ataupun makin terang. 1 sampai 5. Okay. Kepentingan ND filter adalah untuk kita maintainkan shutter walaupun kita berada di tempat yang sangat-sangat bright. Biasa kalau kita buat shooting dalam indoor ni kan, kat studio macam ni, kita boleh maintain the shutter speed. For example, 1/50. Macam mana kita nak dapatkan langit yang ada awan? ND filter lah jawapan dia. Alright, so selesai basic kits untuk pocket daripada Telesin. Okay, LPF adalah low pass filter. So kalau kita letak korang boleh nampak dia punya warna. Ni macam ada warna kuning-kuning sikit ni sebab lampu belakang ni bertukar-tukar. Tapi korang boleh tengok pada skin tone dia, skin tone Anas Lepas tu bila kita letak, dia macam bluish sikit. Biruish ni hijau. Nampak? The next one is a 6-point star. Ini creative shot memang best lah. Okay, 6-point star aku letak. Korang boleh nampak tak? Tu korang boleh nampak. Nampak tak line tu? Itulah dia efek filter 6-point star. Tapi bila kita letak, nampak tak? Ni untuk cantik lah, untuk creative shot. Okay. Ni paling wide yang boleh pergi. Okay. Korang tengok ni bucu-bucu ni sini. Dia nampak bentuk macam ni saja. Lepas tu kat sini nampak jam tapi terpotong sikit. Bila kita letak wide ni, bucu-bucu tu yang akan tereflect. Nampak tak? Jam nampak penuh tapi ada nampak lengkung sikit. Tepi ni pun nampak penuh. Tadi dia terpotong. So inilah ultra wide, dia kembungan sikit. Jadi korang boleh nampak lagi luas lah. Aku letak sedekat ini je, aku dah boleh dapat angle yang macam ni. Nampak tak angle tu? Sangat sesuai untuk buat review. Contohnya kalau macam aku nak buat review ni, aku boleh datang dekat. Still besar, tak cramp sangat mata korang. Dan bila nak review tu, still boleh datang rapat. Nampak? Cantik kan? Okay. So itulah fungsi ultra wide. So bila aku cabut ni, korang akan nampak lah beza dia terus. Cang. Inilah bag dia yang hari-hari pakai untuk pocket 3 aku. Boleh pakai untuk pocket 3, boleh pakai untuk pocket 4. Pocket 4 Pro pun boleh muat je. Cuma on the filter tu kena cari yang lain lah. Okay. Dan setup ini dah di-experience in a real situation lah. Which is Anas pergi cover Pro 2 badminton hari tu pada 19 Mei hingga 24 Mei.
inilah setupnya. Dia buat social media lah untuk update dan sebagainya. Dan inilah setup yang dia bawa. Okay, dia ada satu je kelemahan. Kompartmen dia memang besar, tapi dia kena susun dengan baik. Sebab macam korang boleh nampak, dia besar macam ni kan, dia terbuka macam ni kan. Tapi bila dia tutup, dia sebenarnya segitiga je. Okay, dia segitiga je. Jadi, dia punya kelemahan tak boleh letak banyak sangat lah sebenarnya. Dia lebih kepada keselesaan. Barang ni kalau korang pakai, kalau korang ada poket yang combo, memang muat semua. Tapi aku ada extra accessories kan. Itu yang aku perlukan, benda yang besar dan senang nak bawa. So, antaranya, contoh macam aku letak poket ni, aku tak boleh letak power bank ni dekat sini. Ataupun dekat sini. Okay? Aku tak boleh letak sama kat situ. Nanti dia susah nak tutup. Nampak? Tak sampai. So, semua kena letak kat tengah je. Ataupun senang cerita dia sebaris je lah. So, baru boleh muat masuk. Banyak dah barang boleh masuk, tapi tak boleh lah terlampau banyak sangat kan? So untuk part ni dia mengenengahkan keselesaan saja. So bila dia besar macam ni, senang aku nak capai kan? Aku boleh masuk macam ni sambil aku buka aku punya macam tu lah. Aku boleh buka dia punya protector ni kat dalam ni je, sebab dia luas. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe The Too Late. Assalamualaikum. Bye. Impian menjadi filmmaker sejati dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti. Review dengan pengalaman dan ilmu. The Too Late by Too Late Signature. Jom subscribe sekarang. Oh na 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 na. The Too Late. Impian menjadi filmmaker sejati dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti.